Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin menebuas Cikgu Muhammad Faizul bin Ma'ali selaku PK Pentadbiran SK Tamam 1. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan temubual lebih lanjut, jadi saya nak tahu cikgu telah berkhidmat dalam mentadbir sekolah ni berapa tahun? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Haji. Hari ini kita berpeluang untuk berkongsi sebuah sekian. Baik, saya Cikgu Faizul bin Ma'ali menjadi PK Pentadbiran baru setahun di sekolah ni. Sebelum ni saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Haji Ismail sebagai makanan HEM dan di Sekolah Kebangsaan Tuan Rahlim saya bertugas sebagai makanan kurikulum. Kira saya masih lagi baru dalam bidang pentadbiran ni. Kira setahun lah. Sekolah ni pentadbiran pun baru setahun lah. Sekolah. Sekolah lah. Kalau cikgu masuk sekolah ni berapa? Tahun lepas. Tahun 2024. Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan temubual yang pertama. Dah berkaitan dengan kurikulum lah. Pelaksanaan kurikulum. Jadi soalan yang pertama, adakah pemantauan berkala dilakukan terhadap pelaksanaan PDP dan bagaimana caranya? Okey, baik. Di setiap sekolah, di semua sekolah memang kita akan adakan satu pemantauan berkala ataupun disebut sebagai pemantauan kurikulum bersepadu. Dia setiap sekolah dia akan ada. Sekarang sebelum ni kita menggunakan borang SKPMG2, tapi lalu ni dah tak ada. Dia sekarang SKPM at school, at sekolah. Ataupun dikasih SKAS. Okey, dalam stadium 4 memang stadium 4 ialah pencerapan PPC kepada semua guru. Jadi kita ada disediakan jadual pemantauan daripada pentadbir. Kita di sini ada 5 orang. Okey, guru besar K1 dari pentadbiran, pemakanan HEM, pemakanan kurikulum dan juga pemakanan khas. Jadi 5 orang ni diagihkan tugas mana kata memantau cikgu yang seramai 53 orang. 53 orang dibagikan. Jadi kita ada ikut pada jadual dan juga, tapi sekarang ni bila ada program-program, ada kekangan, kita akan adjust. Kita tak tertakluk kepada takwim sangatlah. Cumanya bila kita ada keperluan masa yang sesuai, kita akan masuklah. Kita menggunakan borang stand 4 tu yang disediakan. Dan kita menggunakan RPS sekarang ni. Kita bersemakan dokumen RPS, rancangan pengajaran harian. Dulu kita sebut sebagai berikut pengajar lah kan. Okay. Jadi RPS sekarang ni sebab sekolah kita sekarang ni adalah sekolah TI25. Cuma kita proses TI25 belum habis lagi. Kita masih dalam, kita kuat sekolah ni kohort yang ke-7, baru modul ke-5. Jadi proses kira tahun ni tahun 2025, kira adalah tahun yang terakhir lah sebelum ni semua sekolah yang akan jadi sekolah TI25 lah. Kemudian selain itu kita juga buat pemantauan dari analisis keberhasilan murid dari markah pencapaian pentafsiran murid. Kita akan buat pemantauan lah daripada situ. Borang pemantauan saya mungkin tadi, borang pemantauan dari borang yang disediakan dalam stadium 4, dan borang-borang tu akan kita gunakan untuk
untuk markah pemantauan tu akan dimasukkan dalam sistem IDMI. Kita ada satu sistem ya IDMI. Okey. Maaf, bukan sistem IDMI. Dalam kas, okey, dalam IDMI. Dia ada bahagiannya. Kita akan isi lah. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua pula, apakah dasar atau panduan kelas yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran? Okey, maksudnya macam mana tu? Kira macam dalam satu kelas kita mesti ada kawalan kepada murid-murid. Mesti ada murid yang bermasalah. Dalam kelas ni terdiri daripada ramai murid lah. Murid yang ada yang murid yang latar belakang sosioekonomi tinggi, ada yang rendah kan. Jadi macam-macam masalah akan timbul. Jadi macam mana pihak pentadbiran ni tetapkan satu panduan kepada guru dalam mengawal kelas tersebut? Okey, baik. Kalau dari segi kawalan kelas, kita pihak unit ke unit hand ada menyediakan disebut ada satu borang, satu buku disebut sebagai ada buku kawalan disiplin. Kawalan disiplin mana kata bila berlaku apa-apa salah laku murid lah dalam kelas, mana kata guru yang bertugas akan mengisi lah. Dan satu lagi kita ada satu sistem dalam IDMI sekarang ni, sistem sasiah murid. Jadi sebelum ni disebut sebagai SSDM, sistem salah laku murid tu kan. Ya. Jadi apa ni, cikgu akan buat apa ni, laporan lalu. Dia kawalan disiplin ni juga berlaku bila mana cikgu yang ada dalam kelas dia akan buat pemantauan diri pada budak-budak yang ada dalam kelas tu kan. Dan selain daripada tu apa ni, pihak tadbir juga bagi panduan lah pada cikgu. Dan kita menyediakan peraturan kelas lah, macam mana apa ni murid perlu mengikut lah apa ni peraturan yang perlu dilaksanakan dalam kelas. Okey, baik. Okey, jadi soalan yang ketiga adalah berkaitan dengan pengajaran murid inklusif. Jadi apakah latihan atau bimbingan yang diberikan kepada guru dalam pengajaran murid inklusif? Okey. Baik, murid inklusif di sekolah tambah SK tahun 1, kita memang ada murid inklusif, iaitu murid yang memiliki kad OKU tapi belajar di arus perdana. Okey, ada beberapa murid tak ramai. Kita mungkin kita ada dalam 3 orang lah. Okey, yang fizikal ada seorang dan masalah pembelajaran ada 2 orang lah. Okey, jadi yang fizikal ni apa yang kita buat adalah murid tu akan berada sisa badan di dia tak boleh jalan. Dia berjalan menggunakan alat bantuan lah. Jadi kita kelas dia sesa akan berada di bawah lah. Okey. Jadi pada cikgu yang cikgu kelas dia memang masalah dari segi penyampaian tu tidak berlaku sangat lah. Sebab dia tidak masalah murid tersebut bukan bermasalah dari segi masalah pembelajaran, dia masalah fizikal. Tetapi penolong kanan pendidikan khas setiap kali dalam mesyuarat dia akan daftarkan lah. Dia akan maklumkan pada guru perdana kaedah-kaedah bagaimana untuk memberi apa ni bimbingan pada murid-murid itu lah. Murid yang bermasalah segi pembelajaran, kita ada guru pemulihan. Murid-murid guru pemulihan lah. Dan kita pun dari segi murid-murid yang masalah pembelajaran pun taklah terlalu kata macam terlalu kritikal lah. Kita masih lagi boleh dikawal. Jadi cumanya ni sekarang ni pihak
unit khas lah, unit khas di sekolah kita ni adalah menyampaikan cuma menyampaikan makluman kepada apa ni rakan-rakan Ardana ni melalui mesyuarat dia, mesyuarat terlibat itu. Baik. Kiranya tadi cikgu ada sebutkan pasal 3 orang tu yang dia sama duduk dengan arus perdana semua kan. Ya. Jadi kiranya dia pun tak masuk PPKI. Yang saya difahamkan oleh penekanan pendidikan khas, ada murid yang satu pelajaran yang waris ibu bapa tak mau anak mereka berada di kelas pendidikan khas. PPKI dia tak mau. Dia nak anak dia di arus perdana. Kita dah macam kita tujuk lah apa semua, tapi bila waris kata tak mau ni, kita tak kita tak ada pasangan lah. Mana kata kita terpaksa jugalah meletakkan dia dalam arus perdana. Kira dia macam inklusi penuh. Ya. Okey. Baik. Seterusnya soalan yang keempat. Ini soalan berkaitan dengan pentaksiran secara berterusan dalam PDP lah. Bagaimana pihak pentadbiran memastikan semua guru melaksanakan pentaksiran secara berterusan dalam PDP? Macam sekolah sekarang, dia lebih tertumpu kepada pentaksiran formatif dan sumatif. Sumatif ni akhir tahun lah. Kalau formatif ni dari segi projek, pembentangan dan sebagainya lah. Jadi macam mana pihak pentadbiran ni dia memastikan ada sistem ke yang mengawal? Boleh tengok. Okey, sekarang ni seperti kita sedia maklum, memang PBD ni pentaksiran bilik darjah. Ada pentaksiran yang berterusan, pentaksiran yang dijalankan sepanjang masa. Dia tidak apa kata ikut apa ni takwim ke apa, tapi dia ada pentaksiran sepanjang masa. Dan setiap guru perlu ada rekod kemajuan murid. Rekod kemajuan murid. Mana kita setiap kali subjek yang diajar pada hari tersebut, dia akan menilai bukan setakat subjek yang diajar, tapi daripada sosial murid. Cikgu akan menilai daripada sosial murid dan juga daripada apa ni kemahiran yang cikgu ajar. Jadi cikgu perlu mengisi rekod kemajuan murid tu setiap hari lah. Dia ada satu borang. Borang. Ya. Borang fizikal. Ya, borang fizikal. Dan daripada borang fizikal tu baru kita biasanya kita akan isi dalam sistem ID ni. Pentaksiran bilik darjah ni kita akan isi 2 tahun sekali. Pertengahan dengan akhir tahun lah. Pertengahan dengan akhir tahun. Dan setiap kali kita laksanakan tu, kita akan menyerahkan pelaporan pentaksiran kepada waris. Kita sebut sebagai hari terbuka untuk waris jumpa dengan report card. Ya, macam report card. Tapi di sekolah ni cikgu-cikgu taklah kita orang kata macam rekod kemajuan murid tu taklah kita tetapkan, makna kata kena ada dalam bentuk fizikal. Cikgu-cikgu disediakan dalam bentuk orang kata dalam bentuk sistem dia pun create sendiri dan tapi yang pentingnya kena isi. Kena isi rekod untuk kita sebagai ahli panduan untuk kita letakkan tahap penguasaan murid nanti. Okey. Saya rasa ni soalan yang terakhir lah. Apakah cabaran utama cikgu dalam hadapi pelaksanaan dasar TS25? Okey, seperti kita sedia maklum, TS25 ni transformasi sekolah tahun 2025. Okey, sekarang ni TS25 ni masih lagi bukan semua sekolah yang menerima. Apa ni, ada sekolah masih lagi yang masih belum selesai lagi dia punya orang kata modul lah. Macam sekolah yang saya maklum tadi, sekolah tahun 1 ni masih dalam modul 5 kan, masih dalam modul 5. Dia semuanya tak silap saya ada 8 modul. 8 modul. Jadi kita dalam modul kelima dan masih lagi berjalan. Dan cabaran utama pelaksanaan ni kefahaman guru, komuniti ibu bapa berkaitan dengan TS25 ni. Sebab TS25 ni dia berjeluruh
Dia secara menyeluruh daripada guru, persekitaran, komuniti, semua dia kena ambil peranan. Jadi bila penyampaian penerimaan daripada guru ataupun waris yang kurang, jadi pelaksanaan TLP di sekolah ni dia agak dia akan boleh pelaksanaan yang kurang berkesan sebab bila kita nak sampaikan, kadang-kadang kita ada kekangan masa atas perkhidmatan guru. Jadi bila kita laksanakan, sebab TN25 ni satu benda yang baik, semuanya kita kena betul-betul dapat bimbingan daripada disebut sebagai RI, rakan elit daripada PPD atau PJPN, dan kita juga dapat bantuan daripada IAB. Okay? Dia kena betul-betul berperanan lah. Mana kata cikgu-cikgu ni kena betul-betul faham macam mana kita laksanakan sekolah TN25 ni. Sebab TN25 ni dia lebih kepada kejadian murid, kejadian sekolah, kejadian murid. Mana kata cikgu-cikgu menjadi sebagai orang kata facilitator saja. Murid yang akan murid yang akan interaksi ni antara murid, cikgu dia kurang. Cikgu sebagai guru asyara saja, berpusatkan murid. Dan masih lagi ada sekolah yang walaupun saya dapat tahu lah, ada sekolah yang masih lagi walaupun dah habis TN25 ni, tapi masih lagi tak dapat menguasai macam mana sekolah TN25. Dan kita memang kita akan kita sebenarnya kita kekurangan dari segi bimbingan macam mana kita nak laksanakan TN25 ni yang sebetul-betulnya. Bagi saya, pandangan saya lah, memang TN25 ni satu benda yang baik. Cumanya kita perlu cikgu-cikgu lah. Sebab cikgu ni dia rasa terbeban. Sedangkan benda tu yang kita dah buat kan. Benda yang kita dah buat, cuma dia tambah baik sikit je. Jadi cabaran itu. Dan satu lagi dari segi waris lah. Waris dia ada waris yang dia tidak memahami apa sebenarnya TN25 ni. Jadi peranan sekolah sendiri yang kena menerangkan. Selalunya berusahakan maklumkan lah pada perjumpaan masyarakat BJ apa, berusahakan maklumkan apa itu TN25 pada waris. Dan juga kita akan sediakan macam pamphlet brosur untuk waris. Jadi saya rasa semua soalan pun telah dijawab dengan baik. Jadi setakat itu sajalah pertemuan saya bersama dengan PK Pentadbiran SK Tamam 1, yakni Cikgu Muhammad Faizul bin Mak Ali. Jadi sekian itu daripada saya berkaitan dengan terbual pada hari ini. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.